kita juga nak rejam, kita juga nak bunuh hujah-hujah penunggang agama tahap tertinggi daripada Ketua Perangan Perikatan Nasional, Tan Sri Anwar Musa. Kalau saudara dengar, ataupun saudara melihat, atau saudara baca apa yang Tan Sri Anwar Musa cakap waktu sidang media di Pusat Media Perikatan Nasional di Ampangan semalam ataupun hari ini, bila Khalid Samad menyelar naratif penyatuan ummah Perikatan Nasional Barisan Nasional Pembana yang resis, Anwar Musa boleh pula bersilat guna ayat agama saudara. Apa disebut? Islam mengharamkan asobiah dan perjuangan berasaskan kaum. PH jauh lebih perkauman daripada Perikatan Nasional. Disebutkan begitu saudara. Alamak, subhanallah. Saudara tersandar 360 darjah seluruh rakyat Malaysia yang ada akal fikiran. Kali ini saudara, Tan Sri Anwar Musa ni, dia ni tak rasa berdosa ke? Dia tak ada rasa malu ke sebut pasal Islam haramkan asobiah di depan media? Saya nak tanya ni, siapa dalam negara ini yang dalam ceramah pilihan raya maki orang bukan Islam sebagai perosak negara? Siapa dia? Parti yang mana saja? Tolong nyatakan dalam ruangan komen. Siapa yang haramkan orang bukan Melayu ini diangkat jadi wakil rakyat, jadi pemimpin walau dalam kawasan majoriti kaum lain? Siapa saja? Tolong nyatakan dalam ruangan komen. Siapa yang kafir mengkafirkan sesama Melayu Islam hanya sebab berbeza parti politik? Siapa saja? Tolong nyatakan dalam ruangan komen. Saya nak jawab walaun dan pimpinan PAS dalam Perikatan Nasional. Tiba-tiba hari ini bila dia nak justify perkahwinan haram mut'ah politik Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional, dia keluarkan fatwa. Konon-kononnya PN tak ada asobiah. Diorang gunakan nama Islam bila diorang terdesak nak raih undi saja. Tapi dalam tindakan harian mereka lah punca perpecahan kaum dan juga agama dalam Malaysia. Itu belum saya nak ulas pasal Sanusi punya ceramah. Sebab itulah saya sebutkan PN ini penunggang yang asobiah. Dan kita londehkan kebenaran amaran Khalid Samad. Sila rapatkan ke skrin saja. Sebab kita juga nak londehkan bahaya naratif penyatuan ummah yang palsu ini, yang dijaja oleh Pembana, pengarah komunikasi amanah. Khalid Samad telah menyebut dengan sangat tepat dalam sidang medianya semalam. Dia sebut apa? Naratif penyatuan ummah Pembana bukan bertujuan menyatukan rakyat, tetapi mencetuskan ketegangan kaum, memecah belahkan masyarakat majmuk dan menimbulkan kebencian. Setuju ataupun tidak saja? Setuju ataupun tidak? Inilah dia fakta. Pada saya 100% tepat. Yang membuatkan Tan Sri Anwar Musa ini melompat kepanasan. Ni pengundi-pundi di Negeri Sembilan saya nak sebutkan. Tengok tak sejarah penyatuan ummah mereka ni saja. Tak apalah, saya ulang lagi sekali. Tahun 2019 mereka buat apa? Muafakat Nasional. Atas nama penyatuan ummah. Bawa Al-Quran, menangis di PWTC. Lepas dapat kuasa dalam langkah syaitan, langkah syaitan, mereka bertekak berebut-rebut jawatan menteri. Akhirnya Muafakat Nasional hancur berderai. Hari ini dalam Pilihan Raya Negeri Sembilan, tahun 2026, mereka kitar semula produk yang expired berkenaan tentang penyatuan ummah ini semata-mata sebab mereka gilakan kerusi di kerajaan negeri. Pada saya ini juga bukan penyatuan ummah saja yang untuk nak mendaulatkan Islam. Ini adalah penyatuan desperado penyamun, penyatuan ekstremis politik. Mereka nak jadikan Negeri Sembilan yang berbilang kaum ini, negeri yang aman, negeri yang beradat ini sebagai satu medan perang sentimen perkauman. Mereka tak ada jawapan sebarang pembangunan. Mereka tak ada solusi tentang ekonomi. Mereka tak ada jawapan untuk macam mana nak dapatkan reserve seperti PH lakukan di Negeri Sembilan. Jadi mereka gunakan modal murahan. Apa dia? Orang Melayu kena bersatu bawah Pembana. Kalau tak, Islam akan terancam. Inilah dia modal dia. Modal lapuk yang dah tak laku di Negeri Sembilan. Sila sharekan live ini saja. Sehinggalah mereka ni tersandar. Sila tap-tapkan skrin lagi. Kita kasih lagi tembus 30 juta likes. Kita bongkarkan juga kelentong Anwar Musa ni. Pasal PAS ini parti yang terbuka. Wahai Tan Sri Anwar Musa yang kelentong dalam sidang media di Ampangan semalam. Dia sebut apa? PAS menerima penyertaan bukan Islam melalui sayap penyokong DHPP
dan mengamalkan keterbukaan. Tuduhan eksklusif adalah tidak berasas. Wah, dia baru je masuk PAS ni, saya ingat baru je. Sehari dua ni kan Tan Sri Anwar Musa. Dia pun dah pandai keluarkan fatwa. Dah pandai buat lawak politik. Ni Tan Sri Anwar Musa ni. Dia nak kelentong siapa ni pasal sayap penyokong PAS DHPP ni? Adakah pimpinan DHPP ni ada kuasa nak membuat keputusan dalam Majlis Syura? Majlis Ulama PAS? Ada tak? Tak ada. Jadi adakah pandangan ahli bukan Islam dalam DHPP itu didengar bila pimpinan PAS keluarkan kenyataan ekstremis perkauman? Langsung tak dipandang saja. DHPP dalam PAS ni cuma dijadikan pasu bunga dan juga dijadikan perhiasan dinding supaya PAS boleh kelentong di media. Dia kata kami tak resis lah. Kami ada sayap bukan Islam, kami ada DHPP. Itu je. Korang ingat masyarakat Cina, masyarakat India, orang asal dan pengundi-pengundi muafakat di dalam Negeri Sembilan ini, bodoh ke nak percaya dengan wayang DHPP mereka tu? Kalau nak dibandingkan dengan PH Pakatan Harapan, pada saya PH adalah gabungan yang multiracial, yang terbukti adil, di bawah pimpinan Datuk Seri Aminuddin Harun. Contohnya saya nak bagi tahu, sekolah agama dibantu sebelum ini saya dah sebutkan. Masjid dibina, kuil dan juga tokong dihormati. Kebajikan semua kaum dijaga tanpa sebarang diskriminasi. Inilah dia baru pentadbiran yang berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Apa Islam ajar? Adil untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Sebab itulah saya sebutkan PH ni adil untuk semua, PH for all. Setuju atau tidak sir? Rakyat di Negeri Sembilan yang bijak, sahabat-sahabat sekalian, pengundi-pengundi di Don Ampangan, di Seremban, di Senawang, di Port Dickson dan juga di seluruh warga negara kita, warga Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan yang bermaruah tinggi. Bila saya baca kenyataan Tan Sri Anwar Musa ni, saya rasa geram. Saya rasa nak cincang. Saya rasa nak lumat-lumatkan seluruh fitnah perkauman penunggang agama dan juga dakwah murahan Tan Sri Anwar Musa serta Pebana. Dan kita gunakan segala fakta. Kita jawab balik kenyataan dalam berita yang Tan Sri Anwar Musa keluarkan, yang mana pada saya membuktikan secara muktamad bahawa tuduhan Tan Sri Anwar Musa bahawa PH perkauman ialah fitnah untuk nak mengalihkan tianggul bagi nak menutup rekod ekstremisme dan juga asabiah yang dimainkan oleh pimpinan PAS dalam Perikatan Nasional. Naratif penyatuan ummah Pebana PNBN pada saya ialah topeng politik yang terdesak yang direka untuk nak memecah belahkan keharmonian kaum demi kepentingan takhta dan kerusi di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan PAS Perikatan Nasional bukannya parti inklusif, sebaliknya hanya menggunakan sayap bukan Islam DHPP ini sekadar wayang perhiasan untuk nak menipu pengundi. Sekali lagi saya nasihatkan, jangan serahkan Negeri Sembilan yang aman, Negeri Sembilan yang harmoni, yang maju ini kepada golongan yang kerja hakikinya menyerang keharmonian kaum. Kerjanya hanya menjual agama demi tembolok politik mereka.